Banyak untung bulan ni, tapi pekerja kurang. Nak kerja. Nak kerja. Nak kerja? Ha. Boleh. Kebetulan saya baru nak cari pekerja ni. Pekerja 3 orang saya nak cari. Awak ada kawan? Ada? Ada 3 orang. 3 orang. Oh, banyak ong. Siapa ni? Siapa? Ni, Mr. Bean. Bukan. Suka-suka panggil saya Mr. Bing. Saya bukan Mr. Bing. Mr. Bean. Tepilah jauh sikit ni, sakut hidung saya ni kat dahi awak tu. Hidung saya ni panjang. Siapa Mr. Bing? Okey. Ni kedai saya. Ni kedai saya ni. Saya perlukan tukang jahit 1 orang. Ni cashier 1 orang. Satu jaga. Ini kaunter ya. Satu lagi. Okey. Satu lagi, tukang layan customer. Saya ada tempat tinggal untuk korang. Boleh? Tepilah jauh sikit ni, sakut hidung saya ni kat dahi awak tu. Hidung saya ni panjang. Ikut saya. Okey, tutup kedai dulu. Kedai tu tak apalah, tutup pun tak apa, orang tak boleh masuk sebab ada pagar elektrik dialang di sebalik mata kat situ. Ikut saya sekejap. Okey. Sila naik ini saya punya kereta. Nak. Kasih pandu. Siapa bawa kereta? Siapa-siapalah. Nama lupa tanya. Tu keluar dulu. Keluar dulu, nama lupa tanya. Ini sini siapa punya nama? Ni rambut ungu ni. Ini rambut ke toilet ni? Rambut nama apa? Rumi. Rambut merah ni? Ya. Mira. Rambut hitam ni? Zoe. Zoe. Okey, jom. Siapa-siapa nak bawa kereta tu boleh? Saya bawa kereta. Pakcik tak boleh bawa kereta, tak ada lesen. Tak apa, awak pandu je. Sebab kereta pakcik ni ada GPS. Okey, masuk. Yang mana? Ni rumput duduk atas. Ni banyak teknologi canggih. Bukan AI tu. Okey, jom. Masuk. Tekan itu lift. Sini. Masuk. Hingga macam tu je kat luar. Okey, korang masuklah ya. Korang lepak-lepak. Buat ni macam rumah sendiri ya. Okey. Datang kerja pukul 8 kena dah ada kat kedai, okey? Okey. 8 malam ke? 8 malam, 8 pagi. Pagi dah ni ke, jom. Tak apalah. Hari ni korang masuk pukul 10, okey? Okey. Makan-makan dulu, okey? Terima kasih. Okey, korang tidur dulu sekejap, okey? Ada spider, guys. Kat dalam kepala situ. Biar betul. Zoe, nak ke 10 dah ni. Lewat dah ni. Lewat dah. Lewat dah. Jom pergi kerja. Cepat, sebelum ketutup. Wah, baik-baik kerja ya. Okey. Okey. Pakcik nak balik rumah pakcik dulu. Oh, guys. Assalamualaikum. Mana kedai? Kita buat baju ni, baju raya. Selamat datang. Ya, baju raya nak dapat baju raya. Baju raya. Baju raya yang agak comel-comel. Ada baju? Mana baju? Baju ni? Apa ni? Nama apa dia ni? Nama apa ni? Nama dia Rumi. Rumi. Oh, tak kisahlah nama apa pun. Ya, mana baju saya? Saya nak baju. Baju ni. Cantik je. Baju jing ni. Baju ni satu. Baju pink satu. Ni baju ni satu boleh? Yang colour pelangi tu. Oh, ni dah. Boleh. Satu bit tangan merah-merah satu. Cepat sikit lah. Okey. Okey. Dah siap belum baju tu? Siap dah. Berapa harga? 50 lebih. 50,000. Okey. Terima kasih. Okey, datang lagi. Okey. Hari ni hari gaji diorang. Jadi aku nak bagi gaji kat diorang tu. Gaji korang. Satu beg seorang. Banyaknya. Ambil lah. Terima kasih. Mana? Terima kasih. Ambil Mira. Okey. Rumi? Okey. Terima kasih lah sebab kerja dengan kita orang. Okey? Kita nak balik kampung dah ni.
Nak balik kampung? Nak balik kampung dah. Kecil ni. Jadi, hari last korang lah kat sini. Ah. Oh, nak balik kampung. Tak apalah, korang perniagaan uncle bertambah maju. Okey. Terima kasih ya. Okey, nanti korang nak kerja, korang datang balik kat sini. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye.